Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah yang akan kita bicarakan hari ini adalah surah Al-Hadid, surah ke-57 mengandungi 29 ayat berada pada juzuk yang ke-27. Surah ini diturunkan di Madinah. Seperti yang kita sedia maklum, surah yang diturunkan di Madinah ini khitabnya itu adalah kepada orang mukmin. Kerana Nabi sudah mendirikan daulah Islamiah. Nabi sudah ada negara yang mana penduduknya kebanyakannya adalah terdiri daripada golongan orang-orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi. Manakala surah Makkiyah itu khitabnya itu adalah kepada orang-orang kufar ataupun sekalian manusia. Sebab itulah kita jumpa ya ayuhan nas, ayat-ayat yang berbentuk begitu, seruan kepada manusia keseluruhannya. Akan tetapi dalam surah Madani ayatnya itu berbentuk ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di dalam surah Al-Hadid ini um, ia dikenali sebagai surah Al-Musabbihat, surah yang dimulakan dengan tasbih, sabbahalillah dan seumpamanya. Di dalam surah ini menekankan tentang kekuatan dan kekayaan di dunia ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik manusia. Apa semua yang Allah Ta'ala bagi itu adalah satu bentuk ujian kepada manusia untuk melihat sama ada mereka itu boleh menguruskan perkara tersebut ataupun tidak. Jikalau lulus ujian tersebut, maka syurgalah jawapannya. Akan tetapi sebaliknya, jika gagal, maka nerakalah tempat kembali. Dalam surah ini, Allah Ta'ala menekankan tentang keseimbangan iman dan amal. Allah Ta'ala di bahagian awal surah ini memulakan surah ini dengan mengucapkan bahawasanya, mengisytiharkan bahawasanya segala makhluk yang ada di langit dan juga di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang paling awal, yakni tidak ada makhluk sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala juga yang akhir, tidak ada makhluk yang akan kekal abadi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Zahir dan Al-Batin. Begitu juga Allah Ta'ala memberi seruan untuk kita menginfakkan harta yang kita miliki ini ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya apa sahaja yang kita miliki hari ini hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila ia adalah satu bentuk pinjaman. Cuba kita lihat contoh sebagai contoh orang kampung, orang yang diberikan amanah untuk menjaga lembu orang. Jadi bila kita menjaga lembu orang ini, kita merasa susah hati. Sekejap-sekejap kita nak kena tengok lembu tu takut masuk dalam makan tumbuh-tumbuhan orang lain dan sebagainya. Jadi susah hati. Malam harus dijaga, takut dicuri orang dan sebagainya. Itu apabila kita menanggung amanah orang lain. Maka begitulah umpamanya harta yang kita miliki hari ini. Itu semua adalah amanah Allah Ta'ala kepada kita. Pinjaman Allah Ta'ala kepada kita. Maka kita menjadi susah. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin susah hati kita untuk menjaga harta ini. Sepatutnya begitu. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, harta yang kita miliki hari ini, yang diberi pinjaman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka infakkanlah harta tersebut di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menginfakkan harta itu, Allah Ta'ala akan gandakan harta tersebut berlipat kali ganda. Begitu juga dengan ganjaran terhadap perbuatan kita itu. Begitu juga Allah Ta'ala mengatakan, orang mukmin itu berjalan di akhirat dengan cahaya di hadapan mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan di dunia ini. Kebajikan yang mereka lakukan, maka ia akan menjadi cahaya di hari akhirat nanti, dan umat Islam itu ataupun orang mukmin itu akan berjalan di belakang cahaya ini. Manakala orang munafik itu akan terpinga-pinga dalam kegelapan mencari cahaya dan cuba untuk meminjam cahaya orang mukmin itu tadi, tetapi terhalang disebabkan oleh tembok besar yang ada. Begitu juga, kenapakah surah ini dinamakan sebagai surah Al-Hadid, surah besi? Allah Ta'ala menyebutkan tentang besi. Satu perkara penting ataupun menarik yang kita boleh ta'amul di sini adalah Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa anzalnal hadid. Yakni kami turunkan besi. Bila maksud turunkan, ia bukan berasal daripada bumi. Ia diturunkan daripada langit jatuh ke bumi. Maka begitu maksudnya. Kalau makhluk-makhluk atau perkara-perkara yang lain, kami keluarkan. Ayat Allah Ta'ala kata, wa akhrajna minal ardi, kami keluarkan daripada bumi. Tetapi untuk besi, Allah Ta'ala kata, kami
anzalnahu. Kami turunkan dia daripada langit. Itu yang pertama. Yang kedua, besi Allah Ta'ala menyatakan mempunyai kekuatan yang hebat. Ba'sun syadid. Mempunyai pelbagai kegunaan, pelbagai fungsi kepada manusia untuk menggunakan ianya dengan sebaik mungkin. Dilakukan dalam perbuatan industri, perbuatan senjata, alat-alat pembinaan dan seumpamanya. Itu adalah antara kegunaan besi. Begitu juga Allah Ta'ala mengatakan dunia ini, Allah Ta'ala mengumpamakan dunia ini seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang hijau, yang cantik. Tetapi kemudian ia menjadi kering, menjadi kuning dan akhirnya hancur. Maka begitulah keadaan dunia ini. Ianya dihiasi kepada kita. Kita tengok dunia ini nampak sangat-sangat indah. Kemudian dia akan hancur binasa. Jangan kita terberdaya, terpukau dengan permainan dunia ini. Kalau kita tengok di dalam surah, di dalam ayat yang ke-12 daripada surah ini, Allah Ta'ala mengatakan, Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Ingatlah engkau pada hari ketika mana orang mukmin lelaki dan mukmin, cahaya mereka itu bergerak cepat di hadapan mereka, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan di sebelah kanan mereka itu ada cahaya yang melindungi mereka, ataupun mereka mengikuti cahaya tersebut untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebutkan kepada mereka, busyrakumul yaum, gembiralah kamu pada hari ini, syurga yang akan kamu dapatkan itu mengalir air di bawahnya. Jannatun tajri min tahtihal anhar, air itu mengalir di bawah syurga dan kamu akan kekal khalidina fiha, kekal abadi di dalam syurga. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang benar-benar besar, yang sangat-sangat besar. Manakala orang munafik, Allah Ta'ala menyebutkan, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang mukmin, unzuruna naktabis min nurikum. Tunggulah sekejap, tengoklah kepada kami, biarlah kami nak ambil sedikit cahaya kamu. Kamu jalan perlahan sikit supaya kami boleh ikut. Irji'u wara'akum. Patah balik sikit, slow sikit berjalan tu. Begitu bahasa dia. Faltamisu nura, maka kami boleh ambil cahaya daripada cahaya kamu. Maka duriba bainahum bisuril lahu. Kemudian diletakkan kepada mereka dinding yang mana mereka tidak dapat melihat lagi cahaya tersebut, dan di bahagian sana dinding tersebut mengandungi batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Di sebelah sini, di sebelah orang mukmin, mereka ini akan mendapatkan kesenangan, manakala di sebelah orang munafik itu tadi mereka akan mendapatkan azab seksa yang dahsyat. Kemudian diseru kepada orang yang orang munafik menyeru kepada orang mukmin, yunadunakum alam nakun ma'akum. Mereka mengatakan, bukankah kami dulu bersama dengan kamu, kita bersama-sama bercampur gaul di atas muka bumi dulu? Maka orang mukmin berkata, betul. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik yang kamu lakukan, dan kamu telah menunggu azab-azab kebinasaan orang muslim. Kamu senantiasa bercita-cita supaya orang muslim ini, orang mukmin ini hancur, binasa. Sebab itulah maka kamu menolak ajakan Nabi untuk pergi keluar berperang dan seumpamanya. Sehinggalah datangnya kematian kepada kamu dan kamu dibinasakan oleh syaitan. Maka hari ini, katanya orang mukmin, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Disebutkan, malaikat menyebutkan, hari ini tidak akan ada penebus bagi kamu, bagi diri kamu, dan juga daripada orang kafir. Tidak ada tebusan-tebusan, tidak ada boleh buat bayaran-bayaran dan seumpamanya, tidak ada. Ma'wakumun nar, maka tempat tinggal kamu, wahai orang-orang munafik, itu adalah neraka. Hiya maulakum, dialah sahaja penolong kamu. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kesudahan. Dan Allah Ta'ala menyatakan kepada orang mukmin, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidak sampaikah lagi masa kepada kamu untuk beriman? Tidak sampaikah lagi masa kepada kamu, wahai orang yang beriman, untuk khusyuk hati mereka itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan patuh peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah pula kamu menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka.
Fatala alaihimul amad, maka panjanglah masa itu kepada mereka sehingga kan faqasat qulubuhum, menyebabkan hati mereka itu menjadi keras. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak daripada kalangan mereka itu ialah orang-orang yang fasik, orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan sifat orang munafik. Di hadapan Nabi SAW menunjukkan keislaman, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya di belakang Nabi mereka itu menolak kebenaran Islam dan seumpamanya. Ini adalah merupakan satu bentuk fitnah, dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjadikan sifat munafik berada di dalam diri kita. Kerana ini adalah satu jarum yang sangat halus. Kita merasakan susahnya, merasa beratnya ibadah, sehingga merasakan ini adalah satu bentuk ketidakadilan, ataupun mengatakan ini adalah satu janji yang palsu yang disebutkan oleh baginda Nabi dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sebenarnya tidak ada yang disebut sebagai dunia, ataupun tidak ada yang disebutkan sebagai syurga dan neraka di akhirnya. Apabila seorang itu mati, maka bagaimanakah mereka akan dibangkitkan semula, sudah hancur menjadi debu dan tanah. Ini merupakan persoalan-persoalan yang diingkari oleh orang-orang kafir, menyebabkan mereka itu menjadi munafik. Mereka tidak ingin beriman kepada perkara tersebut, tetapi takut dari satu sudut kepada Nabi, untuk menzahirkan kekufuran mereka kepada Nabi, lalu mereka mengisytiharkan keislaman di hadapan Nabi, tetapi di dalam hati mereka sebenarnya mereka membenci Islam, tidak meyakini apa yang disebutkan oleh Nabi dan sebagainya. Maka ini adalah satu bentuk fitnah yang besar, dan Allah Ta'ala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu mereka akan berada di dalam api neraka yang paling dalam, di paling bawah bahagian api neraka. Maksudnya apa? Azab yang sangat-sangat dahsyat. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala melindungi kita semua daripada sifat munafik ini, dan menjadikan kita orang yang taslim, orang yang menyerah kan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beriman dengan setiap apa yang disebutkan oleh Nabi, serta yakin terhadap kebenaran perkara tersebut. Wabillahil hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.